korang ambil tanah organik ni, korang letak dekat sini. Letak kat sini Lepas tu kita ambil tanah dia ni, kan? Korang tengok betapa freshnya tanah ni. Dekat-dekat. Ni, okey nampak? Tanah ni fresh. Warna hitam. Dalam ni serba-serbi cukup vitamin. Okey, kita tabur dalam ni. Fokus kat sini. Okey, kita tabur kat dalam ni. Dia macam sumber vitamin. Dalam ni cukup semua korang. Bau dia. Fresh tanah dia. Ni korang campurkan. Okey. Nanti kita tengok hasil pokok Kak Oya ni Tanah dia warna. Kak Oya tak simpan rahsia. Ini adalah tanah kompos yang Kak Oya guna untuk tanaman Kak Oya. Bila tanah hidup, pokok pun happy. Klik beg kuning.